Waktu tu hujan, kereta terus berpusing, terus hantam divider. Hello, Assalamualaikum. Ok, hari ni kita ada sebiji kereta E60 M5 original lah, 5000cc. Owner ni dekat EasyTrack dah macam-macam pasang kat kita, semua hantar kat kita. Kita boleh buat pasang GPS, sound system. Kita ada buat workshop juga. Waktu tu hujan, kereta terus berpusing, terus hantam divider. Owner pun call kita, tanya cerita apa semua. So kita kata tak apa, kita tengok dulu kereta, baru kita suggest apa benda yang perlu kita buat. Semalam kita dah tengok apa benda untuk luaran. Kita suggest dekat owner untuk turun enjin dululah. Enjin dia V10 agak sempit untuk bodywork buat kerja lah. So kita takut bila bodywork turun enjin ada masalah lain lah. Suggest dekat owner untuk turunkan enjin, clearkan bahagian depan supaya bodywork akan mudah dia buat kerja. Bila kita dah buka macam ni, kita dah tengok bahagian part-part yang betul-betul critical. Dia punya chassis lah. Chassis dah lari, radiator depan, condenser semua dah hancur lah. Bumper depan pun dah hancur. Lepas ni kita akan bawa ke buat bodywork lah. Untuk kerosakan kereta ni lebih kurang 40% lah kacau kepada chassis kan. Estimate untuk settle kereta ni lebih kurang sebulan lah. Depends pada bodywork. Sebab kerosakan dia agak teruk juga. Tapi subframe bawah, enjin apa semua tak jahanam, tak rosak. Noscat depan saja dengan chassis kita perlu tukar lah. Chassis dah koyak macam gini. Kes-kes macam ini bagi kita tak ada masalah. Kita memang ada kepakaran untuk confirmkan bahagian-bahagian enjin yang problem, cara untuk buka. Owner percaya kat kita, kita boleh buat segala-galanya. So untuk next video kita akan update. Okay, semua stay tune.